187 warga asing ditawan awal pagi semalam dalam operasi penguatkuasaan Jabatan Imigresen Sabah. Operasi bermula 1 pagi itu dijalankan di 3 lokasi sekitar Kota Kinabalu, melibatkan 2 kawasan setinggan dan 1 kawasan pembinaan. Daripada jumlah ini, 102 merupakan kanak-kanak berumur lingkungan 1 hingga 10 tahun manakala selebihnya dewasa. Mereka disyaki melakukan kesalahan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 iaitu tiada dokumen pengenalan diri. Kita dapati hasil daripada siasatan lapangan, kanak-kanak ini sebenarnya dibawa masuk melalui jalan tikus ya. Pengakuan telah dibuat oleh ibu kepada kanak-kanak dan kanak-kanak itu sendiri bahawa mereka masuk ke Sabah dengan menggunakan bot melalui Zamboanga dan ada hentian antara pulau ke pulau. Perkara ini tidak boleh dipandang remeh walaupun mereka kanak-kanak, mereka masih berstatus pendatang asing tanpa izin. Datuk Sharifah Siti Salihah berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Sepanjang tahun ini, Jabatan Imigresen Sabah telah melaksanakan 765 operasi penguatkuasaan dan menangkap 2,777 warga asing daripada 15,092 yang diperiksa.